Ini bukan sekadar audio berlalu. Ini suara jalanan cerita aku dan kamu. Borak Kacip by Havoc. Afro Apple dalam tekan play. Kita mulai sekarang. Assalamualaikum, apa khabar orang Shalom? Ayo, Yo, okey tak? nyanyi sama-sama boleh. Allah. Nyanyi baru lah. Duduk adu jam. Belum. Sabar. Yo pelocok. Ya, Relax, Ma. sabar Ma. Man. One the first, Pak. Keluar lampu boleh tak yo? Salam. Stop. Salam. Assalamualaikum. Salam. 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 Seng. Salam. Apa salam? Ingat WhatsApp ah? Oh, banyak syok lah tu. Kita tengah elok-elok karaoke kat rumah kau ni, Seng. Ya. Kau ada apa ni? Budak-budak rana Wah, mana sampai ni? Ni, Wah, ada order. ada order barang. Ini cari nama Ehsan. Ehsan lah. Ehsan ada. Ni nama Ehsan. Wah. Dia bukan Ehsan. Ehsan Cina. Seng. Wah, asing Ma. Asing. Ayah. Nak buka beg susah ambil sendiri boleh? Wah, kurang ajar ni budak. First time rana hantar pakai macam ni je Okey. Wah. Apa ada? Wah, itu Shake Tin lah. Wah, order Shake Tin, Ma. Oh, banyak lama sangat. balang. Ambil. Okey. Wah. Lama sangat. Keluar. Okey, keluar. Ayo. Okey. Ayah. Ada apa tu? Ayo. Oh, Banyak balang ah. Banyak lama barang sangat. Okey. Wah, Dah ada buka Shake Tin, ada tutup balik. susu. Buka tutup balik. Wah, ini budak rana banyak. Ini mau buka ah? Bukan tak boleh. Oh, tak payah. Tak boleh buka. Okey. Kebetulan ah. Okey, terima kasih. Kebetulan. Nanti. Nanti sini. Wah, kenal sama you. You upload kan? You upload Kenapa? kan? Saya buat kerja je. You selalu itu dalam apa itu Havoc punya konten kan? Yang Cina sana, saya okey. Oh, You ya. jangan Melayu. kutuk wah. Saya cakap Melayu. Oh iyalah, sorry lah. Ah. Engkau Afro kan? Melayu. Itu pun betul lah. Melayu. Okey, alang-alang pun. Ya. Aseng. Aha. Alang-alang kita ada borak kacip. Aha. Kita ajak dia ni. Dia ni kacip ni. Boleh, mari duduk. You duduk dulu. Terus duduk. Kena. Duduk. Lagi satu nak duduk. Ayah. Okey. Wah, mentang-mentang wah Cina kursi putih ah. Ah. Bukan bawah atas. Atas. Ayah, ini budak ah. Ini beg letak mana beg? Mari itu bag. Okey. Pandai kau lah. Beg. Oh ya, ini bag. Ada mic dua. Yanti itu tak tepi dulu. Wait. Okey, sekarang ini. Seng. Ya. Betul kau ajar kau ya? Jauh tu, jauh. Baru nampak. Ayah. Okey, sekarang ini kita Alright. mau mulakan itu program borak kacip. Okey tak okey orang bawah? Okey kata okey. Aku asyik ikut kau je lah, Seng. Jangan tilu wah lah. Nanti okey. lu jangkit tau. Anda kat bawah okey kata okey? Okey, jom. Itu akak Abahat ini macam. Sudah Abahat. sudah mau tidur? Lengur. Okey. Alright, jom. Baik. Kita mulakan borak kacip. Kita terus. Okey, Alright. dah ada. Wah, Okey. you orang semua mic itu macam wah ini macam Yap. tak apa. Kesianlah kau. Ada dua baru hebat. Dua hebat lah. Okey. Wah, lu ingat ini apa? Lollipop ah? Wah, pegang. Hello. Okey. Alright. Seng. Yes. Nama pun borak kacip. Alright. Tapi sebelum kita mulakan Okey. gua mau cakap sama orang semua dalam itu YouTube. Yang tengah Jangan lupa subscribe kita punya channel di YouTube iaitu Havoc Boy. yang tengok banyak yang Melayu kau clap kenapa? Oh. Subscribe. Okey. Fine. Jangan lupa subscribe, tap screen, Fine. share. Kalau boleh subscribe banyak-banyak. Okey. Ni kongkong ke sini mah? Kongkong ya?
Tak ada translate. Sorry. Wah, makin susah aku bawa budak Cina ni Alright. Okey, alright. Okay. Jadi kita nak mulakan borak kacip kita. Aha. Jom kita nak bersama dengan mesti ada dia punya ni Afro kan. Ada apa tu? Ada tetap tak payah bersin. Siapa punya kita punya tetamu. Saya tak tahu. Tadi saya berhantar makanan je. Betul Dia juga kena duduk sini. Seng. Patutlah. Ya. Orang punya mic kena tutup. Iya kah? Halo? Ada baik. Ada. Okey. Wah. Alright, kalau dalam borak kacip ni selalu kita bersama dengan selebriti. Okey. Wah. Hari ni Tu tengok dia tak betul tu. dia ni makin kacip ni. Ni betul rumah dia Okey, ke? dah. Sabar. Wah. Aku Okey. nak jemput untuk borak kacip kali ni, episode kali ni. Baik. Kali ni kita bawa 2 orang ni. Baik. Aku tak tahulah kau tengok ke tidak. Alright. Dia daripada budak-budak AI tau. Okey? Apa itu ai? Kerusi goyang. Ha? Tak apa ke? Ya, Apa? Tapi kita tak nak apalah, cakap. bajet tak ada lagi. Tak apa, okey. Okey, Itu okey. okey. Okey, jom. Kita nak menyebutkan atas pentas. Kita berikan tepukan gemuruh untuk Boira dan juga Anik. Tepuklah sikit. Ya. Okey. Wah, Anik itu Wah punya adik angkat lah. Wah, Dia punya rambut macam Chinese mah. Ni rumah tak ada buka kasut ke? Tak apa. tak apa. Ini rumah memang tak Tak payah. Pakai. Tema rumah kami style Kurang Hajar. Ya, Naik. ya. Duduk. Duduk. Okey. Wah, tapi sebelum halo. 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 Alright. Duduk. Nak Seng. Aha. Kau ni macam ada masalah lah. Minumlah dulu air Wah, mai sampai 2, air 1. Macam mana ni? Okey. Baik. Ini dia kita Waalaikumsalam. Ya. Seng. Aha. Seng tak boleh jawab salam. Wait. Macam mana nak jawab? Wah punya nama Aseng Abdullah tau. Sudah potong tau. Tadi Ehsan? You salah nama. Dia dah potong punya. Ah. Tapi baru separuh. percaya. Tapi Tak wang. percaya. Kenapa tak percaya? Nak tengok. Okey, Janjikanlah. boleh tengok tapi antara kau sanggup tak sanggup je Boira. Potong apa Dia potong separuh. Janganlah itu macam. Jangan budak-budak tu tengok mah. Yalah. Okey. yo. Alright, jadi kita bersama dengan Boira kali ini Yes, dan juga Anik daripada AI Team. Inilah namanya Borak Kacip. Betul. Tempat rahsia Jadi jadi cerita. Alright. Okey, jadi malam ni Aha. kita nak kongsi, kita nak kupas, kita nak cari cerita korang. Kita orang dah tak nak tahu korang korang seorang AI, Ya. korang dah famous. Kita orang nak kenal korang daripada korang sekolah dulu, korang kecil dulu. Korang sebelum famous korang buat apa? Bawa teksi ke? Jual budu ke? Saya asal memang orang Shah Alam. Menetap dekat section 21. Baik, engkau tak payah. Engkau tak payah. Aku tahu kau budak rana. Yang dorang ni yang tetamu. Saya bukan tetamu lah. You kan tadi hantar jadi kita punya host mah. Lu dah campak saya punya bag Okey. Okey. Alright, kita mulakan dengan Boira dulu. Okey, boleh. Dia nak sembang-sembang. Okey, boleh, Okey, bang. Boira. Ya. Boleh cerita sikit awak ni daripada mana? Asalnya mana? Okey. Kan? Tiba-tiba dah famous. Ya. Kan? Tak tahu dah budak ni lahir daripada mana kan? Betul. Tiba-tiba je famous budak ni. Kami nak tahu awak ni daripada mana? Okey, sebenarnya saya boy berasal dari Tawau, Sabah. Oh yo, Sabah. Orang Muka Sabah, Kelantan mah. You punya muka banyak Kelantan tu. Tapi boy pandai lah cakap Kelantan. pandai okey, juga. okey, Cina, okey, Cina? okey. Cina boleh? Sikit lah, sikit. Sikit. I try boleh ah? Boleh. Jangan. Okey. Okey. Macam aku sendiri, aku pun rasa macam mula aku ingat kau Kelantan. Okey. Okey, Tawau Sabah. Tawau, Sabah. Betul. Okey. Tapi ramai orang Tawau sendiri pun tak tahu yang boy orang Tawau. Sebab boy dekat AI tu memang cakap Kelantan. Itulah dia. Itu yang jadi orang assume kita ni orang Kelantan juga. Okey. Kelantan pun. Alright. Sekolah dekat mana? Sekolahnya? Sekolah Tawau lah. SMK Abaka Tawau. Tawau. Betul. Memang waktu sekolah dulu memang dah biasa nak famous. Tak. Lepas tu kat sekolah dulu buat apa? Boy sebenarnya modeling. Time sekolah dah modeling dah? Betul. Siapa Boy ambil memang kau jadi modeling? Boy ni sebenarnya naik famous ni Okey. disebabkan handsome.
Wow. Oh. Betul. Ah, handsome ah? Ini macam Apa handsome muka ah? macam tak percaya je bang. Ah? Kan dia, okey, kan- Boyra, dekat dalam tawau tu memang kau seorang je ke yang handsome? Tak, Tak ada lagi ke? Dekat tawau tu ada dia je. Ada dia. saya paling Okey, alright. Okey. Modeling. Ya, modeling boy banyak ambil job-job. Okey. Job-job apa yang gambar baju. Sebab Okey. handsome man. Okey. Oh. Tapi Dia fotografer lah. Bukan. Gambar modeling, baju. modeling dia. Itu depan punya lah, itu jalan-jalan, itu catwalk dia mah. Okey. Okey, wow. Maksud dia waktu modeling tu bawa baju tu memang asing muka ke macam mana? Tak, sekali Sekali? lah. Oh, package mah. sekali. Alright. So memang minat memang dah minat orang kata nak famous kan, nak kenal orang terkenal. Kira waktu kat sekolah dulu famous lah. Dulu boy famous sebab nakal je bang. Boleh kan? Sebab nakal. Boy nakal lah. Selalu buat masalah. Apa, Okey. you sepak itu cikgu ah? Tak adalah, tak tak adalah. ada. Itu kurang ajar nama dia, bukan nakal sorry. lah. Okey. Nakal ni macam pontek. Okey, pontek. Kawan yang asyik. Sudah. Okey. Macam tu lah. Nakal, So maksud dia boy bukan budak sukan lah. Bukan. Alamak, sayangnya dia biasalah Belum lain orang handsome katanya. Yang aku tahu sebelah sana yang handsome ni. Okey. Apa macam tak percaya. Okay. Alright, okey. Kalau ini daripada baru kita tahu, Betul. rupanya Boyra ni bukan orang Kelantan. Bukan. Dia orang Tawau. Okey. Orang Tawau, Kita Sabah. nak tanya Anik pula. Okey Anik. Anik macam kenapa kau ni? Kau apa tak boleh Dia terima macam kan? takut ya. Tak boleh nak terima apa benda. Okey. Macam Anik daripada mana? Okey, saya berasal daripada Tawau, membesar dekat Terengganu, Okey. menetap dekat KL. Okey. Tawau juga. Kira Orang tawau Tawau tu ada juga. dua Orang orang best friend lah. Ada Tawau dua orang. Tawau tu. Sama-sama. Oh, maksud dia lepas awak keluar tu baru dia jadi model lah. Betul. Oh, patut lah. Kawan saya ni dulu ni kat Oh, sekolah. kawan. Faham. Lepas tu kira sama sekolah. Sama sekolah. Sama umur lah. Tak, dia tua setahun. Wujud lah. tu. Boy tua setahun. Okey, faham. Okey. Wah, awak macam jap. tak Okey. wujud loh sini oh. Seng, Oi, yo. kau betul-betul macam tak wujud Seng You mau minum ah? Okey. You tanya soalan lah pula Okey, takkan okey. aku je Seng. Anik ah. Ya. You tadi sabar. Sama bayar sama Boyra ke macam mana? Tak sama. Ya kah? Dia tua setahun tapi banyak lah nampak tua daripada saya. Okey. Okey. dia dah setahun lah. Padahal umur tu sikit je. Sikit je. Tapi muka tu beza. Okey. Beza jauh. Macam Kalau- itu, macam tadi Boyra cakap dia sama itu sekolah, dia banyak nakal punya orang. You pula macam mana mah? Saya budak net kat sekolah. Saya Net. net. Oh, kat rambut sekolah. blond ini macam nerd ah? Jadi orang kenal saya sebab rambut lah daripada sekolah, daripada keluar tu memang dah macam ni rambut kan. Wah, Okey. patutlah. Wah, dulu handsome macam dia tau. Dulu. Dulu. Tak Apa apalah. jadi sekarang? Ha? Apa jadi? Baru lepas accident. Kena petih. Petik. Okey, Anik. Pelik juga kan. Kenapa? Dulu selalunya kan Cina-Cina ni kulit dia cerah. Tapi ini betul ke Cina ni? Sekarang ni bukan Wah punya. Wah bukan tanya Wah, tanya mereka Oh, mah. tanya dia. Tanya You dia salah orang. lah. Kau Hayya. tahu kenapa dia gelap? Dia baru balik memancing. Ikut you all lah. Dah burn You sikit, cakap burn. lah apa pun. Okey, Anik. Macam Okey. Anik lah. Okey, kalau Boyra dekat sekolah, dia memang main modeling. Betul. Kan? Macam awak ni apa dia? Saya dulu cikgu pula. Cikgu datang sekolah. Nampak sangat nak membongkak ni. Anak cikgu. Anak cikgu jadi saya ni bahagian sukan lah. Anak saya bahagian cikgu. sukan lah. Selalu kipas lah. Selalu kipas cikgu-cikgu semua. Kaki kipas. Senang dapat job lah. Saya Dia Senang dapat job lah. Patut ketua kelas. Patut ketua kelas. Faham. Ada kabel. Ada Ada oh, ada kabel. kabel. Ada kabel punya orang. Patutlah awal-awal dia cakap saya budak nerd. Patut mak dia kat situ. Mak ke ayah? Mak ke yang cikgu ataupun ayah Makcik dia. Wah, sudah lupa lah siapa yang Makcik cikgu. Saya lupa lah siapa family saya bahagian cikgu kat Tapi sekolah. bukan mak ayah lah. Bukan lah. Wah, Makcik kau sampai dia. pakcik pun guna kabel Okey, alright. Ramai lah anak beranak kerja kat sekolah tu. Okey. Kerja kat wah, itu sekolah satu family dia bawa masuk. Oh, Satu family dia bawa masuk. sekolah kau memang ada satu kelas je ke? Kecil Kan, dong. mak mas sign, kantin, semua. Semua makcik-makcik kat sana lah. Memang Sabah semua dalam tu sekolah dia punya keluarga saja. Jadi yang sekolah 2 orang ni je. Okey. Raya senang lah. Okey, alright. Tadi cerita kat sekolah dah yang tu. Okey, kita nak tanyalah. Kau dah sekolah, dah tahu dah seorang jahat, seorang budak nerd. Okey, lepas sekolah, kau buat apa? Lepas sekolah, dah habis SPM. Balik rumah lah. Kau masuk Henry Geni? Eh, Dah kata budak jahat tadi? nampak dari muka je tu kan. Okey. Lepas Tak ada sekolah? lah.
Lepas sekolah habis dia betul-betul SPM, Okey. boy terus merantau dekat Semenanjung ni. Oh, tolong datang balik. Terus merantau. Oh. Boy macam seorang je bang, saya merantau seorang je bang. Confirm berantau ke Oh, kena ya. halau? confirm. Umur berapa masa tu melantau? Baru habis SPM 17 Tak takut ke? Tak takut. Tak takut. Sebab saya pun ada juga kawan tau. Dia merantau, dia Cina. Datang sini dia gelap. Itu wah. Itu wah. ini apa? Okey, ah? boy merantau. Merantau. Okey, seorang datang ke ni. Apa yang menyebabkan boy rasa nak okey, kenapa kat Tawau orang semua dah benci, tak nak kerja dah tak boleh. So kena datang Semenanjung. Bukan. Sebab dia mesti ada sebab. Sebab sebenarnya saya benci dengan keluarga saya. Oh, yo. Jangan dahaka sama itu mak tau. Aku pula yang takut jawapan tu. Iyalah. Okey. Tak ada. Alright, sebab apa ke kau pergi cari Anik kat Terengganu tu? Tak ada. Okey. Sebenarnya ni kita lebih nak ubah nasib lah sebenarnya bang. Sebab saya jujur bang, saya orang susah bang. Okey. Susah sangat. You berapa orang adik-beradik? Saya ada 5 adik-beradik. You nombor? Saya nombor 6. 3. Mana 6? 5 saja. 5 saja. Oh, ya. Nombor 3. Okey, nombor 3. So nak orang kata nak ubah nasib lah. Nak ubah nasib lah. Okey, apa yang berlaku waktu turun daripada naik kapal terbang waktu tu? Ke naik sampan? Kapal terbang. Okey, kapal terbang. Sampai. Okey. Oh, kejap, Tadi- kejap. okey. Rumah asing sejuk ada angin. Open air. Semua orang boleh duduk tengok punya. Okey, maksud dia waktu sampai KL apa yang Boira buat? Pertama saya kerja dekat Kedah, Langkawi. Oh, Langkawi Saya ah. kerja tour guide. Tour guide. Tour guide. Saya bawa orang Arab. itu Oh, kerja. banyak dapat tips oh. Wah, betul-betul. Kenapa tak jadi beach boy? Tak sesuai bang. Okey. Dia tak sesuai. Oh, maklumlah budak handsome. Kan dia cakap dia budak handsome. modeling. Okey, jadi tour guide dekat Langkawi. Betul. Oh, berapa lama kat sana kerja? Saya dalam setahun and then lepas tu saya pergi kerja dekat Kelang pula, kerja kilang. Kerja kilang ah. Kerja kilang. Masuk kilang. Kilang apa? Kilang jilet. Apa lek? Chef. Oh, You punya shaver bulu. ah, shaver. Shaver you punya bulu tu. Okey, Wah, tak ada bulu. Wah, kurang. Okey. Oh, masuk kerja kilang lah. Kerja Alright, kilang. lepas dah kerja kilang apa semua, Sambung study. sambung study. Betul. Okey, stop. Saya nak tanya Anik pula. Aha. Okey, sama juga. Macam awak, apa awak buat lepas SPM? Balik Ya. lah, balik. Awak jadi apa? Macam yang ni tadi dah nasib baik pergi Langkawi tak jadi nelayan je. Macam awak? Dia yang Langkawi tadi tu dia gebang je. Oh ya ke? Bukan kau ikut aku jaga kedai mesin time tu. Oh, yo. Kau janganlah buka kat sini. Tadi cakap cerita jujur. Okey. Oh, itu ya. Ting 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 Asing ting tak ting pernah ting. nampak muka asing. Tak pernah Oh. nampak muka dia orang. Kadang macam ini macam pernah tengok oh. Pernah tengok Itu ting 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 Wangsa sentau. Wah. Okey, lepas awak betul kerja kedai mesin. Kenapa tak ajak? Tajak 2 minggu je kita orang kat sana. Kenapa? Dah kena tendang lah. Rugi orang kedai mesin tu. Kenapa kau orang yang main? Tapi macam Anik you berapa orang adik-beradik? Saya punya adik-beradik, saya ada 4 orang adik-beradik. Okey. Semua lelaki. Okey. Jadi saya seorang je yang datang merantau dekat KL. Oh. Oh, sekarang yang lain semua kat Tawau lah. Yang lain semua kat Tawau sekarang ni. Baik. Oh, tinggal awak je dekat sini. Tinggal saya je kat sini. Okey. Tapi ada dah kat KL sekarang. Alright. Dulu je lah kat Tawau. Okey, kembali balik tadi. Awak yang betul ni awak kerja apa lepas SPM tu? Saya lepas Kalau SPM, kerja, aku macam tak puas hati Macam marah, macam marah. sebab dia kalau betul dia kerja kedai mesin, nanti turun bawah aku nak ajak. Nak tahulah tip dia. Okeylah, Okey. Okey, saya sebelum SPM pun saya dah kerja tau. Okey. Jadi bila lepas SPM ni saya dah cukup umur lah orang cakap. Okey. Saya offshore. 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 Oh, kaya mah. Banyak duit, Ceng. Banyak masuk. duit mah. Ceng, baik ni. Tapi 1 bulan je lah saya kat sana. Ayo. Saya naik Kenapa terbakar offshore tu kau kerja kan? Bukan, time tu PKP. Oh. PKP. Berapa umur kau ni sebenarnya? Saya 21. Oh, muda lah. Sekarang ah? Sekarang. Sekarang 21 ah? Supaya asing. 21. Oh, I20. 20. Alright. Okey, so kerja offshore kejap. Lepas tu PKP. Lepas PKP tu, time PKP tu saya main game lah dengan dia ni. Okey. Kita main game sekali lah, baru kenal kan. Itu Alright. game apa? Oh. Game apa? PUBG. Time tu PUBG. PUBG ah? Kau kenal dekat game lah. Betul, kenal. kenal. Waktu yang sekolah sekali dulu tu? Itu Tak kenal lah time tu. tak tahu lah. Time tu dia kan dia ada Oh, masalah. Lepas time habis tu. sekolah Dia semua lupa. sombong. Dia berjarak lah. Dia dia macam berjarak. kita kawan dulu. Lepas tu dah tak jadi kawan, baru jadi kawan balik. Okey. So maksud dia bila awak jumpa Boira ni saya ingatkan memang dah kenal lama. So kenal dekat game. Kenal dekat game. Oh game. bukan dekat AI ke apa? Bukan. Bukan. Okey, alright. So kami nak tahulah.
macam mana anda boleh masuk? Macam awak lah. Ya. Boira, saya ingatkan awak daripada Kelantan. Betul. Saya ingatkan awak mati-mati. Kalau orang tanya, saya ingatkan awak ni kawan dengan Alif Irfan tu. Jadi dia ambil awak masuk dalam tu. tak. Tak? Oh, Saya bukan. ingatkan awak guna kabel masuk tu. Oh, ni kawan Alif Irfan lah ni. Yang kuat Okey. kabel, kaki kabel ni. Oh ya, betul. Kejap lagi ya, kejap Okey, lagi ya. kejap, Okey, siapa masuk AI dulu? Boy dulu. Boy dulu? Boy dulu. Okey, Boy, cerita macam mana awak boleh masuk ke dalam AI ni? Ya. Okay. Dia sebenarnya dia macam ni bang ya. Boy orang Sabah kan. Okey. Kita orang Sabah. Macam mana Boy boleh masuk kerja dengan orang Kelantan? Dulu Boy ialah haters Alifan. Ni sumpah lah cerita betul ni. Oh, ya? Haters. Haters ah? Haters. Wah tak suka dia punya konten. Why? Oh, lepas tu Saya tak apa tahu. lagi? Apa lagi? Saya rasa macam benci lah tengok konten dia dulu. Apa lagi? Oh, dulu ah. Lepas tu? Lepas tu, nak dijadikan cerita, saya kan main game. Okey, Isteri dia buka team untuk community game dia. PUBG. Okey. Ayla faham. Esport. Faham. Ayla Esport and then Boy diserap sebabkan kita padu main game kan. Okey, oh. Diserap. Aku tak tahu Wah, lah. banyak sombong ini budak. Banyak, banyak riak Okey, Ya. okey, okey. Oh, kau power lah. Padu. Apa tu? Okey, Padu, M4. Ha? M4 ke pakai M4 lah time tu? M4, AUG semua. Boy padu okey. gila. Alright, Bang. memang. Boki tu tak ada. Oh, Buki tu bawah kau je lah. Bawah Boy. Bawah Oh, boy ya. lagi. Baik boy eh. Ah. Alright, okey. Lepas tu. Lepas tu, Boy main game Aha. and then terjadinya PKP. Okey. Okay, kiranya PKP tu, Boy tak boleh keluar dekat Cyberjaya tu. Okey. Aha. Rumah orang dekat Cyberjaya time tu. Okey. Okay, Boy terperangkap kat situ and Alif pun kebetulan dikurang orang untuk shoot content. Okey, alright. Kiranya dak Boy macam last option lah kiranya, faham tak? Oh. Boy je ada dekat cyber tu. Patutlah dia ada Dia dekat Tapi AI. I nak tanya tu lah. I nak tanya lah. Okey. Susah ke mau masuk itu AI? Ada syarat-syarat tertentu ke macam mana? Pertama kena handsome abang. Oh, I ada. Ada. Kalau rasa diri handsome boleh lah. Okey. Sebab tu macam Boy ni dia jadi macam, boleh Yalah, boleh you masuk. dengan I punya muka lebih kurang Boy, mah. boy, kau baru je cakap tadi. Last option. Last option. Okey. Dia ada dia punya kriteria ada. Dia kalau yang untuk sekarang dia lebih kepada berbakat abang. Oh. Kalau dulu dia tak macam tu. Okey, dulu macam mana? Dulu dia ambil kepada kawan kepada kawan je. Oh. Macam Anik. Okey. Oh, pakai kabel lah. Pakai kabel. Okey. Boy yang ambil dia ke sini. Patutlah tak ada kat siapa? Ehsan. Asen. Tak ada kat AIT. Kenapa? Tak dapat Tak masuk ada lah. kabel. Tak ada kabel. Kabel kemas lah. Kabel luar banyak halus mah tak kuat. Okey, lepas tu awak dah dapat masuk tu. Okey, last option tadilah. Last option. Lepas tu Boy shoot, tiba-tiba famous. Okey. Dia macam orang suka dengan watak kita tu. Okey. Terus Alif serap macam tu je. Alright. Itulah asal sila dia. Okey, alright. So lepas tu baru awak bawa Anik lah. Anik. Okey, Anik kira masuk AI, Kabel juga. kabel lah. Kau memang daripada sekolah memang pakai kabel je ke ni? Tak. Kau memang tak kerti nak hidup sendiri ke? Jalan mudah. Jalan jalan mudah mudah. yang kau pilih ni. Kan sekarang pun belajar pun tak ada apa kalau ada kabel kan. Okey, okey. Alright. Okey. Gunakan. Okey, apa yang Anik rasa Okey, Anik nak masuk AI ni, apa yang Anik rasa Anik punya bakat? Kan daripada Boira cerita tadi main PUBG je. Okey, saya dengan Boira ni kan. Okey. Bukan terus ke AI tau. Dia Lepas tak tu? cerita habis ni. Okey, Kita orang kerja dekat Ayla Glow, Okey. packing-packing barang. Betul. Okey. Sebenarnya. Oh. Isteri kepada Alifan tu. Okey. Kita orang kerja office dia dulu. Alright. Tapi sebenarnya niat nak famous kan? tak, Okey, tak. kita mula daripada bawah Okey, dulu. okey, Lepas tu dah seeding lah. okey. Sebab saya ni orang yang introvert tau. Okey, faham. Jadi kalau dorang nak angkat kamera depan saya pun saya akan lari. Saya akan malu. Sama Okey. lah. Jadi time tu dia lah yang cuba bagi tahu saya kau keluar. Bukanlah keluar macam kau cuba beranikan diri untuk keluar daripada Ayla Glow untuk masuk dekat AIT. Macam tu. Lepas dah masuk tu okey lah, best lah. Weh tak. Nak hilangkan rasa introvert tu susahnya ya Allah. Tapi perempuan ramai. Perempuan Lawa-lawa kot. Kalau belakang kamera tak apa. Oh, kau belakang kamera tak introvert lah? Asing. Ya. Tak angkat tangan. Betul tu. Ada soalan. Okey, ya. Nak tanya lah. Ah. Kalau masuk itu AI team kena kurung macam itu Akademi Fantasia dulu ke macam mana? Time tu saya tak. Oh tak. Tak, saya masuk macam tu je sebab dia. Okey, dia bukan. Ada? Kalau you masuk punya itu kebebasan AI, you kena kurung itu dalam ke atau you boleh keluar jalan-jalan?
Ke korang duduk dalam satu rumah macam tu ke? Macam mana AI ni? Time tu bukannya dia kena kurung, dia yang kurung diri dia sendiri. Introvert. Introvert. Introvert lah. Aku pun tak faham apa yang dia cakap sebenarnya. You tolong explain. Biar saya jawab boleh tak? Boleh. Saya jawab. Boy dah faham. Nampak? Mata sepet dengan sepet. Okey, silakan. Bagus lah you. Okey. Tak ada pun bang. Dia sebenarnya kau masuk tu macam kerja biasa je. Macam kita ada working hour dia. Dari pukul 10 sampai pukul 3 je. Okey. Lepas tu nak buat apa buat ah. Okey, 10 sampai 3 tu shoot konten apa semua lah. Konten je. Okey. Konten disediakan atau you all buat sendiri? Kalau untuk YouTube kita orang sendiri, kita orang lah yang kena cari. Tapi kalau YouTube Alif disediakan lah. Okey. Itu Korang je. ada buat YouTube sendiri eh? Ada. Yang tu kejap lagi kita nak cerita. Baik, Alright. boy lah. Kita ada sponsor tau daripada Shake Team. Ambil kena rasa. Rasa. Dan juga kita ada itu Ada makanan sekali apa? Makan sushi. Cuba buka. Buka. Makan. Jadi sekarang ini kita break seketika. Ya, kita break seketika. belit. Bukan belik. Kita break. Break. Okey, kita break seketika. Ya. Kita jumpa sebentar saja lagi dalam Borak Kacil. Tekan play, kita mula sekarang. Tekan play, kita mula sekarang. Kita kembali lagi dalam Bola Kacil. Dalam rahsia ada cerita. Okey, untuk kali ini kita kembali. Salah. Apa dia? Tempat rahsia jadi cerita. Oh, ini tempat rahsia jadi cerita. Man. Sekarang kita tengah nak korek rahsia daripada Boira dengan Anik. Alright. Yang mana kalau kita tengok sebelum ni yang kita kenal, wah bukan main baik dalam konten. Wah bukan main lah. Baru kita tahu rupanya. Seorang daripada Tawau, memang dua-dua daripada Tawau. Masuk AI rupanya pakai kabel. Macam-macam rasa hidup korang. Okey, untuk segmen yang kedua ni, aku tak nak tahu apalah. Korang dah masuk dalam AI. Tiba-tiba korang famous. Okey, Boira, time bila yang kau rasa, okey, video yang ni yang menyebabkan kau famous? Time video apa? Video Yang konten apa yang kau rasa time tu kau keluar rumah baru buka pintu saja orang dah penuh. orang dah penuh. Yang kau ingat kau dengan siapa kan? Yang aku tahu AI ni kan gila gabung-gabung korang kacut dengan perempuan ni ni buat konten. Kacuk lah. Bukan kacuk Layan macam apa? lah ni, Layan. AI lah. Ship. Dia apa orang panggil? Ship. Ship nama dia. Minta maaf lah abang orang kampung kacuk kan aja. Kacuk. Okey. Tapi kita orang wujud dia bukannya zaman tu bang. Oh, iya ke? Kita orang maksud dia aku lambat lah. Dia AI ni sekarang dia dah banyak generation dah. Okey. Alright. Yang kau punya generation dulu macam Kita mana? orang punya generation lebih kepada friendship bang. Dia tak ada lagi ship ni. Okey. Dia lebih kepada persahabatan punya jalan cerita. Maksud dia zaman tu tak ada perempuan lagi? Tak ada. Kita Ada orang pun lagi. ada dah perempuan tapi belum bagi AI team lah. Betul. Maksud dia lelaki semua? Semua Saya tak lagi. tahu, saya cakap je. Kau pun tengok layan juga AI kan? Ada, saya tak. Alah, kau ingat aku minat ke AI ni kan? Okey, alright. Okey, so maksud tu korang punya konten adalah mengenai friendship korang? Friendship macam konten Masak. salah jawab soalan, tolak kolam macam tu yang lebih kepada hiburan. Okey. Untuk kawan-kawan je time tu. Alright, time tu hanya menggunakan platform AI punya YouTube ataupun Betul. korang dah buat sendiri punya? Alif saja dulu. Alif saja? Time tu. Korang maksud dia tumpang lagi? Betul. Time tu baru tumpang lah. Tumpang Awal-awal lagi. lagi dah ni cerita dia. Memang kau macam ni daripada sekolah memang tak ada berpijak kaki sendiri? Memang tak. Jangan cakap itu sekarang. macam masing-masing punya rezeki. Yelah tak adalah. Aku tak tahu juga dia ni kan. Tapi I nak tanya you lah, Anik. Dalam itu AI team you cakap you introvert punya orang kan? Betul. Masa dalam AI team you introvert juga ke macam mana? Saya introvert dari AI team. Muka saya kalau Ali pusing je kamera, auto jadi merah, auto tak tahu nak cakap apa. Macam sekarang ni saya malu ni tau. Tak merah pun? Dah ada cover lah. Saya merah bang, saya merah. Dia Nampak tak? merah mungkin. Muka saya sekarang tengah merah. I nampak pucat sikit lah. Okey, bila korang dah ada dalam AI team, okey, best ke? Best ke? Waktu korang dah famous, korang rasa famous tu best ke?
Kita orang jujur lah ni. Okey. Kita jujur Betul Saya- jujur ni? Jujur memang jujur. betul. Okey. Kita babi punya jujur. Okey. Ha. Apa yang jujurnya? Okey, kita orang tak tahu pun kita orang ni famous. Sampai satu tahap ada orang ambil gambar dengan kita orang. Kita orang pun pelik, kenapa kau nak ambil gambar dengan aku? Aku siapa? Okey. Tu jujur tau. Kita Itu- orang tak tahu pun kita orang ni Jangan famous. marah, jangan Jangan marah, jangan marah. Jangan buat dia marah, jangan buat dia marah. Ini introvert ni. Orang ambil gambar je, bukan ambil bawa balik. Yelah, Yang kau marah tapi sangat. Pelik lah, siapa dia ni nak ambil gambar tiba-tiba kan? Oh, Okey. Tapi you masa dalam AI team you tak ada media sosial sendiri ke? Macam tak tahu you famous ke dalam media sosial sendiri? Ada, cuma tak aktif. Kita orang memang kalau dekat AI pun kita orang main game je berdua. Oh. Kita orang tak ambil pot sangat dekat social media ke apa. Selalu AI team dia create apa game? ChatGPT. GPT ChatGPT. time tu tak ada lagi. Oh. Apa AI ChatGPT. kebiasaannya lah kan? Oh, tu. AI punya game Content. konten apa selalu buat? Dia macam sekarang lah. Kalau sekarang macam lebih kepada pick up line, Okey. pantun. Oh. Dia lebih kepada sastra. Okey. Pernah lah aku ada perasan satu video yang mana Elek pernah perasan. Dia layan pernah perasan. Tak, lalu tengah scroll tapi tak kejap. Hmm. Lalu je Zaz. Aku ingat aku minat sangat ke Boira ni. Tak macam gitu kan. Kejam ini orang. Ada yang korang Patut lah hari tu awal-awal masuk kan. Kita mempersembahkan Bora. Oh, Tak. abang ni tak kenal aku ni. Boyka. Boyka. Sebab saya lebih pada Rina, Aisyah. Zaman tu lah baru dah tengok. Maksudnya dah lewat lah aku lambat Orang lah. dah tak ada dah tu. I nak zaman tanya tu you lah. you all apa itu dalam AI team apa kenangan yang paling you ingat? Kenangan? Tak Yang boleh paling lupa best punya. Kenangan? Ah. Okey, kita mulakan dengan dia. Anik, sila. Okay, kenangan dalam AI ni. Ya. Kenangan AI ni banyak sebenarnya. Ya. Cuma yang saya ingatnya time kita orang duduk sekali je lah. Duduk sekali ya. Sebab sekarang kan dah semua dah kahwin apa semua kan. Jadi tak nampak Nak nampak muka dia susah tau. Susah. Nampak tu yang kat bawah tu. Oh, Baik sulung sebenarnya, bagus kita panggil dia kat atas ni. Oh. Tapi Oh, tak sulung. belajar lagi lah tu. Kita orang rindu kenangan duduk sekali je lah. Duduk sekali. Banyak Alright. aktiviti, dark side yang kita orang buat. Tak ada dark side. Dark side. Oh, yo. Ada dark side. Ini menarik ni. Apa benda? Nanti Wah tanya dulu belakang Kat belakang. Dalam AI Ayo. korang dah famous kat dalam AI betul. Banyak duit ke? Ui, itu soalan bagus lah. Wow. Banyak ke? Itu. Sebab aku tengok korang kan, kereta kan baik. Dia kalau zaman sekarang abang Aha. bila famous memang tak boleh dinafikan lah, senang buat duit, betul. Okey, Ya. betul. Job banyak apa semua. Okey. So memang mostly kalau setakat puluh-puluh ribu tu confirm ada kat tangan lah. Okey. Kalau berada dekat AI lah. Okey, waktu AI lah. Nanti nak send QR boleh? Tapi sekarang tengah Tengah tak susah. aktif dah. Dah tak aktif. Dulu lah. Bank account pun dah tak aktif lah. Lambat. Okey, kita nak tanya lah. Ali Irfan macam mana orang dia? Ali Irfan. Ali Irfan orang dia macam mana? Ali Irfan dia sebenarnya lemah lembut. Okey, lemah lembut. Ya kah? Dia orang yang lemah lembut. Dia dulu lah. Dulu dengan sekarang dia lain bang. Kenapa dulu macam mana? Dulu dia tegas gila. Okey. Tegas gila yang sampaikan kita orang. Aha. Tak boleh ada apa-apa buat benda yang salah. Okey. Dululah ni, cerita dulu. Okey, dia salah tak apa? Dia salah tak Dia apa? salah tak apa. Okey. Kita orang lah, maksudnya macam, selepas waktu kerja pun dia jaga. Dia tengok kau berkawan dengan siapa. Tak boleh lah kau berkawan dengan orang yang salah. Okey. Asing, kawan-kawan asing tu. Saya kawan. You punya kawan mah, you Oh lighter. iyalah. Kau kan Rana. Mana motor? Motor mana? Pada muka. Sama Wah, sama. memang dia tegas punya orang Dia lah. tegas. Sama macam kita punya bos lah. Sama lah macam bos saya, Bok. Tegas juga. Dia kalau berkawan dengan orang tak elok tak boleh. Itulah yang kita orang nak berkawan dengan abang dulu tak boleh. Dah kata dah asing ni tak elok yang kawan dengan dia. Tapi nak tanya, you Anik you dalam AI team sudah famous kan? Awak mesti ramai punya. Macam mana itu dugaan you mau kawal? Macam mana you mau tepis Macam Asing yang muka macam ni pun susah tepis juga ni. Tak boleh tepis lah, dia hadap lah. Tak boleh tepis, hadap lah. Kalau yang macam tu saya pun tak tahu lah macam mana nak bagi tahu sebenarnya. Saya kalau yang tak boleh nak hadap tu, tolong boy. Tolak sama boy lah. Sebab saya boleh hadap benda macam tu. Boy boleh hadap benda tu. Boy lah boleh hadap lah. Ya, Boy boleh hadap. saya Okey, boleh hadap. apa peminat yang paling ekstrim yang kau pernah Ya. jumpa lah? Oi, adik lah. Sebab saya Okey, ada tak pengalaman yang saya orang tak ada kata fans bang. peminat kau yang paling ekstrim kan? Yang mana kau orang kata kau buka pintu rumah tu kan, dia dah ada
Manalah contohlah contoh. Peminat play ekstrim saya sekejap, saya ingat balik ini ekstrim lah bagi saya. Teruk pun ada kak sebenarnya. Okey. Sampai satu tahap saya nak ke tandas, diikut. Masuk dalam tandas. Masuk sekali ah? Mau masuk sekali ah. Huyo! Saya mau marah ni. Apa Saliu marah? Tandas rumah ke tandas awam? Tandas awam ah. Tanda awam lah. Tandas awam. Okey, Kalau dia tandas ikut masuk rumah ah. ada lempang ah. Takut Okey. dia salah faham ni. Tandas orang tu nak kencing juga kan. Yelah memanglah kalau nak kencing janganlah masuk tandas. Tak ada aku. rekod ah? Tak ada, Oh, tak ada, okey. tak ada. Baju-baju nak buka baju ke apa ke. Ada juga yang jenis Banyak macam tu. susah. Jenis famous pun banyak susah. Nasib baik. Tapi lelaki lah. Tak. Oh, Perempuan lah. Perempuan Anjat lah. oh. Sampai nak ikut masuk dalam toilet sekali. Ya, ada yang jenis. Apa dia ingat kau tak ada tangan boleh cebok sendiri ke? Itulah masalahnya. Oh, ekstrim ah. Kenapa Okey. saya tak ada experience macam tu? Macam perempuan nak dekat ke macam mana? Dia berlaku I kepada tak tahu lah. berlaku pada orang yang baik. Bukan. Tengoklah muka je. Ya. Abang pun tak ada yang isteri macam tu. Macam boy sendiri macam mana? Saya lain lah. Kalau dia perempuan ikut, saya ini jujur abang Apa foreigner ikut ah? Bukan. Okey. Dia fans, tahap ekstrim dorang fans. Aha. Sampai hantar sihir bang katanya. Ya. Atau ingat depan Hantar rumah sihir? dulu. Betul. Dia benda-benda mistik lah. Kita pun tak faham sebenarnya. Tapi kita tanya security apa semua, dia kata dari fans. Benda yang kita buka-buka darah apa semua tu kan. Ada Ada. Oh. Kita orang dah melalui fasa tu. Oh. Muju boy ni ada bakat. Maksud dia kau ada orang kata ada boleh hembus lah. Okey, alhamdulillah. Itulah orang cakap ah. Itu ada pepatah Cina cakap tau. Okey, apa dia? Apa maksud dia? Weh, apa maksud Orang tu? famous selalu kena bomoh. Ya. 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 Oh, senang hidup kau Senang sangat. Cina. Senang Cina kau. Okey, dah korang dah masuk dalam tu kan, korang dah famous kan. Kenapa korang berhenti dalam YouTube? Dalam AI. Tiba korang tak ada. Adakah sebab dah ada muka-muka yang lagi handsome, dah korang dah kena keluar, ataupun korang dah rasa macam aku dah tak relevan ni. Merajuk. Merajuk. Okay. Okay. Kalau soalan yang macam ni, bagus dia yang jawab. Takut kalau saya jawab ni, saya marah lagi. tak boleh lah. Dia kuat marah. Okey. Tak apa, kat sini kau cerita je, tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Tak ada masalah, cerita je. Okay, boy. Mulakan dulu, boy. Okay, dia kenapa keluar sebenarnya dalam AI ni bang, kita ada satu tempo matang dia. Okey. Contoh. Macam Alif- insurans pula. Ada Alif- tempoh matang. Alif dia dah didik kau, dia dah ajar cara buat YT macam mana, YouTube apa macam mana nak keep consistent. Okey, selepas dia dah bagi ilmu dia, tiba masa dia bagi ilmu dekat orang lain lagi. Okey. So kita orang dah kiranya dah habis tempo matang dah. Okey. Kita orang gerak sendiri dah. Okey, so maksudnya kau buat kau punya YouTube channel sendiri lah. Buat YouTube channel sendiri, bawa jalan sendiri. Apa jalan yang kau bawa? Kau bawa konten pasal apa? Saya lebih kepada pergi luar negara bang. Kalau abang tengok YouTube saya pergi luar negara. Wah, tak ada ajak ah. Explore banyak negara. Ya, Baik. Lepas ni ajak wah. Sekarang baru satu negara. Okey, faham. Aduh ya. Tapi itu macam you cakap tempo matang. Berapa tahun you sama AI? Kalau sekarang 2 tahun. 2 tahun. Kalau zaman kita orang dulu tak ada pun, dia bagi masa. Kalau sekarang dah ada. Okey, jom kita dengar yang budak nak marah ni. Okey, kau cerita kenapa dia. pula macam dia? Okey, dah bagi tempoh matang. Kau pun dah cukup 2 tahun lah ni. Kan sama dengan Okey, dia. so masuk sama dah 2 tahun. Dah 2 tahun. Jadi bila dah dia bagi joran tu, takkanlah ikan dia nak bagi juga. Okey. Kena cari sendiri. Okey, so apa yang nyebabkan kau nak marah tadi ya? Dia sebabkan nak marah. Yang sebab yang ni lah. Sebab Tak tahu dia dari tadi. Yang soalan yang dari tadi tu sampai ke sekarang dia jadi nak marah. Dia tak boleh. Dia memang jenis bagan. Dia ada pakai-pakai lah. Aku rasa yang hantar sihir kat kau dia ni kot. Betul. Saya syak macam tu kat tu bang. Okey, Dia dah alright. terbiasa, Okey, dia dah okey. terbiasa dengan kabel-kabel kan. Lepas tu lalas tak dapat nak kabel. Oh dia iyalah, terputus. betul Ya. lah. Padahal Macam mana Betul. tak tahu nak buat Bila apa. nak gerak sendiri dah tak ada kabel. Betul. Jadi Alright. sebab jenis berdiri atas belakang orang. Okey. Tak boleh nak jalan sendiri. Jadi Oh, susah lah. jenis Tu dah- nak marah tu. Kabel tu dah tak ada. Okey, faham. Kau jenis berdiri belakang orang Kalau dia dalam belakang Mobile orang. Legend kau glow lah. Yang duduk atas badan orang tu. bertinggi. Okey. Okey, patutlah. Ayo, Kita break seketika. boleh lah. Alright.
Lepas ni kita mau tengok dia punya release apa pula. Alright, boleh. Baik. Kau bagi tahu dua orang lah. Kita rehat. Okey, kejap lagi kita jumpa lagi di dalam Bola Kacip. Okey, kita berhenti seketika. Alright. Tekan play, kita mula sekarang. Kita mula sekarang. Baik, kita kembali lagi dalam Bola Kacip. Dalam Borak. Sini tempat rahsia. Jadi Cerita. Alright. Aseng, you punya kawan ni selalu lupa. Ya, banyak makan tempat semut, rahsia bang. jadi cerita. Cerita. Okey. Baik, baik, Alright, baik. sekarang kita dah segmen yang ketiga, Boira ni. Okey, yang Segmen terakhir lah. Segmen yang terakhir ni kita nak cerita pasal Business. lah. Kita kata relief. Lepas awak dah lalui daripada kerja beach boy tadi kan, apa semua, lepas tu anda struggle dalam AI team. Ya. So sekarang kita nak cerita relief. Setelah sekarang, awak sekarang apa Sebenarnya, yang awak rasa? Saya tak buat bisnes lagi. Kerja, Bukan still you. kerja dengan company. Bukan you, lama, Diola. berapa Kau baru nak famous tau dalam heboh punya ni. Oh. Kau belum famous lagi, sikit lagi. Afro kau sikit lagi. Belum matang. Belum matang. Oh, 2 belum tahun. Okey. Alright, okey. Apa yang boy rasa boy dah relief dalam kehidupan boy sekarang? Ya, Nek. Ni Relief tu apa relief ni macam okey kau dah lalui segala, yalah daripada kau habis sekolah, kau susah, kau apa semua, masuk AI kau dah berjaya. Oh, So sekarang apa tempuhi. yang kau dah ada bisnes. Okey, adakah kau rasa ini yang sekarang bisnes yang kau sampai sekarang ni Kau dah kau dah selesa rasa lah. puas hati dah? Ui, kita Dalam kehidupan kau rasa okey aku dah pernah famous, aku dah pernah ada banyak duit. Aku rasa aku dah Ya. tak cukup. okey, tak cukup. Kita Melayu kan. Okey, apa Mana lagi cukup? yang kau nak dalam hidup kau ni? Saya nak Nak Semua jadi benda pelakon? Kau nak jadi penyanyi? semua benda lah. Okey. Saya nak jadi first kali lah lepas saya kahwin, saya nak jadi ustaz. Ayo. Betul lah. Ya. Diam. Tak InsyaAllah nampak boleh. dah. Tak nampak. Dalil Alamak. Semua tak percaya. Kau jangan sebabkan perempuan nak ikut toilet tadi kau tepis kau dah boleh naik ustaz. Bukan. Apa tu? Kan tadi cakap nak je, nak. Okey, Ah, okey. Alright. betul lah. Tapi betul nak jadi ustaz lah. Ya, Okey. adalah sampai tu lah aku nak ni lah. Cuma Alhamdulillah. kan kita nak belajar. Aseng boleh sebut? Kan dia dah Anwar potong. cakap. Alhamdulillah. Okey. Potong lah. Okey, kau punya next kau nak jadi ustaz. Alright. Itulah memang itu yang kau belum capai lagi. Itulah yang belum capai. Tapi yang Wang, lain, tapi Wang tanya sekarang you ada itu bisnes air kan? ha. Macam mana tercetus itu air dia? Oh, Dalam tersentuh. cerita Itu dia. idea. Itu idea kita orang tercetus masa pergi pernikahan Pak Ing Abiah. Kita pergi kahwin Pak Ing Abiah time tu Betul, kan. betul. Kita orang pergi nikah Right. orang. Okay. So ada catering kat situ. Lepas ada tu dia pun catering. datang kat saya, dia cakap apa? Ni, jom kita masuk buat air. Satu ayat tu je. Tahu-tahu dah siap lah semua benda. Oh. Guna kabel boy lagi. Ya, Kau memang kabel. mengharapkan boy lagi. Memang pijak kecil. terus atas Memang belakang kau dia. jenis Dia- bertinggik belakang Betul. orang. Dia sebenarnya Okey. macam ni bang. Okey. Bukan, dia sebenarnya boy yang nak teruskan friendship kita orang sebenarnya. Okey. Sebab kita orang dah berpisah, dia dah kahwin, ada hidup masing-masing, Baik. ada anak bini, saya pun ada anak bini. Okey. So boy nak macam mana kita still ada connection Right. in term of friendship. Jadi boy buat bisnes ni. Okey. Sama-sama dengan dia. So macam mana? Macam boy sendiri. Kan? Okey, macam tadi dia rasa okey dia belum rasa puas lagi dalam dia punya kehidupan. Dia Tiba tamak nak- dia tamak. Dia tamak lah. Macam boy sekarang macam mana? Boy lebih kepada kejar akhirat bang sekarang. Okey, alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. sebab tu dia nak jadi ustaz. Bila dia dah jadi Nak ustaz, ajar dia bawa dia. sekali ustaz. Oh, patutlah bila kita sampai depan kedai Boira selalu cakap, bang nak air bang. Maksud dia bisnes tak fikir dunia dah. Fikir akhirat dah. Okey. Alright, daripada segi kehidupan okey boy. Kehidupan alhamdulillah bang, saya dah bercerai dah bang.
Apa? Ha? Yo, betul lah. Oh, Ini yo. betul. Berani ayu ah. Kadang-kadang bagi berani betul lah. Tak, saya dah Wah, ada takut. dah. Saya dah duda. Okey, dah duda lah. Alright. Tak apa nak- tajuk kehidupan. Wah, risau. Okey. Allahu akbar. Aku pula yang jadi nervous. Kan nanti kan dia jadi cerita makin panjang pula tadi ya. Alright. So, okey sebelum kita nak tutup kita punya borak kacip ni. Ya. Okey, last untuk mungkin peminat-peminat anda yang follow anda daripada awal, boy. Ya. Anik boleh bagi tahu diorang dalam YouTube havoc.my kita ni. Alright. Okey, kepada peminat-peminat ataupun orang yang dari dulu support kita orang, terima kasih sebab tanpa ke orang, kita orang tak ada kat sini, kita orang Baik. tak ada merasa dijemput stage macam ni. Okey. Ya, kita orang tak ada merasa orang kenal kita and boy terima kasih sangat-sangat. Boy, semoga Ayo, banyak sedih ah. semoga korang diberikan kekayaan dunia dan akhirat. Ayo. Amin. Okey, kau tak payahlah ustaz amin je. Kau ustaz ceritalah pak kau pun ada juga senang kerja kau ni. Tadi dia cakap kita orang kan? Okey, okey. Random Okey. sekali dua. Okey, Anik kau hilang Okey, intro pun kau. Aku nak dengar juga satu ucapan daripada kau. Ya. Okey, tolong cakap jangan marah. Okey, sorry. Ingatkan boleh bertenggek lagi. Tak boleh lah. Okey, saya Anik, terima kasih kepada orang yang selalu support saya daripada dulu sampailah sekarang ni. Betul lah apa yang Boy Rai cakap tadi, tanpa korang siapalah kita orang kan, betul tak? Ya. And kalau tanpa korang ni saya tak akan dapat merasa tandas VIP tau. Oh, yo. Betul. Wah, sebab kata itu je. Iyalah Bukan, saya mah, tak ada first- orang boleh ikut kecil. First time saya masuk tandas tu ada aircon tau. Jadi sedapnya kencing. Okey, patutlah. Wah, ada satu soalan Okey, terakhir. last lah. Okey, boy lah. Ah. Sama you dulu ah. Kalau you boleh balik back to the past ah. Baik terlepas. You jumpa you masa kecil-kecil ah. Apa you mau pesan sama diri you? Okey. Jangan main panas lah. Jangan main panas. Ya, saya pas kalau saya hitam sebab itu suka Okey. saya main bola. Oh, Saya okey. akan pesan sangat. Nak saya pesan punya dengan diri. dia, jangan. Kau tolong Jangan jangan main main bola. panas. Okey. Jadi Alright. asing, Kau jadi macam asing. tak dapat terima tu yang sekarang punya kan. Alright. Okey. Okey, Anik. Kalau kau diberi untuk back to the past, kau jumpa diri kau, apa yang kau nak cakap? Minggu lepas. Bukanlah kau time dah pas lah minggu lepas buat apa? Back to the past. Kenapa? Back to the past. Ya. Oh, ingat minggu lepas. No. Wah, minggu lepas ada buat salah ke? Kalau dari kecil lah pesan kat diri jangan main barang lah. Jangan main barang lah. Bermakna dah terlanjur. Dah terlanjur. Pesan dekat diri jadi tak terlanjur. Tak lah, maksud dia kau dah pesan ni. Kau nak pesan Oh, nak dekat pesan. dia. Oh, nak pesan. Maksud dia ada benda yang kau buat. Contohlah kita bagi contoh. Anik ni kena bagi contoh tau. Okey, betul. macam Sezi Sam dulu kita pernah kita tanya dia, kalau abang jumpa abang yang dulu, abang nak cakap apa? Dia cakap, okey, saya nak pesan jangan tinggal sembahyang. Itu baru betul. Ya. Benda faham, yang faham. dia pernah buat, jadi dia pesan. Ada pesan jangan main barang. Itu semua orang Dia dah pesan. ambil kan ni? Ada ambil kan ni? Wah. Okey. Kalau Alright, boleh okey. cari jangan salah pesan kawan. aja ni. Okey. Okey, kalau saya dulu saya nak pesan makan vitamin banyak-banyak ah. Okey. Oh, okey. Sebab tengok ah. Oh, kau nak kira Kurang tinggi, Nak kurang bagi tinggi. tinggi sikit. baik, betul. Ui, betul. Betul. Ui. Bagus. Itu betul lah jawapan daripada tadi kau. Jangan main barang. Oh, sorry. Santai macam tu. Alright, okey. Baik. Paul. Alright. Kita sudah habis ini bola kacip. Yup. Ini episod yang ke Lapan. 8. Itu episod 8. Kita akan jumpa lagi di lain hari. Di episod yang akan datang. Ya. Dengan tetamu yang lain. Dan juga sebelum itu Pak Dolah, Wah mau cakap hal ini Wah pakai baju ini daripada Havoc. Daripada HBC. Ya, Wah, warna merah ini mendatangkan orang kata kemewahan. Oh. Ong. Cina ong. Ong mana? Kau. Tak tahu Ong lah. Kateng ah? Bukan. Tak, bukan. Itu Ong. Oh, kemewahan Kemewahan. Jadi you all nak dapat ini baju boleh pergi itu HBC. Ya, kau beli nasi lemak tadi pun pakai duit aku tau, Seng. Jangan bagi tu orang mah. Kemewahan. Alright, okey. Jadi kita jumpa pada episod yang akan datang. Baik. Bersama dengan tetamu yang lain. Alright. Dalam Bola Bola Kacip. Kacip. Sini tempat rahsia. Jadi cerita. Assalamualaikum. Ini bukan sekadar audio berlalu. Ini suara jalanan cerita. Aku dan kamu borak kacip by Havoc. Afro Apple dalam tekan play. Kita mula sekarang.